إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل الكرام وصحبه العظام شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نسأل الله التوفيق والهداية إلى صراطك المستقيم آمين يا رب العالمين. Hadisul Ifki. Surat 77. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kharaja ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min nisa'ihi fi ghazwatil Bani Mustaliq. Kadang-kadang kharaja ma'a Rasulillah. Tak mahu iklan. Orang ni kadang-kadang dia nak telefon ke ikut waktu. Dan saya kalau macam pagi ni tak ada nak marah sangat. Maghrib tu. Kuliah maghrib tu kan. Marah tu tidak lah kata hati kata dok kita tahu aku ngajar. Semayang satu tengah ngajar tu telefon. Yang telefon tu pula yang tahu kita tu ngajar. Tu yang sakit hati tu. Ya. Tidaklah marah, sakit hati sikit kan. Ngajar. Kharaja ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min nisa'i fi ghazwati Bani Mustaliqi Aisyah wa Ummu Salamah. Katanya telah keluar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke peperangan Bani Mustaliq bersama dengan dua orang isterinya, iaitu Sayyidatina Aisyah dan Ummu Salamah. Jadi Rasulullah ini dia setiap kali keluar ke macam tu je terus ha. Baik. Jadi Nabi ni bila Nabi pergi perang, Nabi akan biasanya akan ataupun bermusafir lah. Lebih daripada dua marhalah ni Nabi akan bawa, kebiasaannya Nabi akan bawa isteri-isteri baginda. Nabi akan bawa macam mana dalam keadaan Nabi buat undian. Kan? Cabut undi. Cuma orang Arab cabut undi ni dia tak ada cabut undi macam kita. Kita cabut undi buat tulis atas kertas, lempar, goncang. Orang Arab biasanya lah Wallahualam, mereka akan cabut undi dengan cara bubuh dalam apa nama tu, bekas buah anak dalam dekat anak panah tu, lalu diikat dan digoncang.
Lepas tu baru dicabut. Siapa nama naik, dia lah. Gitu. Itu cara orang Arab dalam orang panggil mengundi siapa yang nak dipilih. Macam agak cerita ayah Nabi dulu kan, nak dibunuh tu kan dicabut undi dengan dibubuh nama pada batang-batang anak panah tu. Baik. Kemudian katanya bila Nabi SAW keluar daripada pergi kepada peperangan itu dengan dua orang isterinya, iaitu Ummu Salamah dan Sayyidatina Aisyah. Selanjutnya dia kata wa fi asna'i ruju'il jaishi mudati sayyidatu Aisyah lil qada'i hajatiha wa lamma 'adat iftaqadat iqdaha faraja'at tabhasu anhu wa ba'da an wajadathu raja'at fara'atil jaisha qad taqaddamaha faghalaba 'ainaiha naumu fanamat fi tariqi. Dalam perjalanan pulang tentera Islam ini, bila mana tentera Islam pulang daripada peperangan Bani Mustalik ni yang kita dah cerita dah sebelum ni, maka Sayyidatina Aisyah berhenti. Mana berhenti? Sini rombongan tu sebenarnya berhenti, berehat, dan Sayyidatina Aisyah telah pergi qada hajat. Telah pergi ke qada hajat. Maka ketika itu Sayyidatina Aisyah setelah dia balik kembali daripada kenderaannya, lalu elok sampai kat kenderaannya, dia rasa kalungnya tak ada. Kalungnya hilang. Lalu dia pun pergilah ke tempat yang disangkakan bahawa Aisyah itu, yang disangka oleh Sayyidatina Aisyah, barang tu jatuh kat situ. Dia pergi lah. Pergilah cari, tak ada. Kan? Kitab ni dia kata jumpalah dekat situ. Di mana sebenarnya barang tersebut dijumpai? Dikatakan di bawah tempat unta Aisyah duduk. Maknanya dia cicor tu jatuh luruh waktu turun tu kan. Dia luruh time tu, jatuh ke bawah. Lepas tu baru dicari. Cari lah kat bawah unta. Macam mana boleh tahu? Lepas unta tu bangkit berjalan, Aisyah datang balik, baru jumpa unta tu, kalung tu. Tapi untanya dah tak ada dengan rombongan-rombongannya. Royuk. Dia mau pergi. Sebab pada sangkaan dia, Mak Aisyah dah masuk. Dia pun tak perasan, kata Sayyidatina Aisyah keluar daripada sekedup tu balik. Nampak masuk, keluar tak nampak. Berat juga ya. Kan? Lalu orang kata, kenapa? Macam mana dia tak perasan semua? Kata sebab Sayyidatina Aisyah ni orangnya kecil. Jadi unta tu bawa tu, tak ada bawa apa lah. Kosong. Orangnya budak muda kan. Remaja lagi. Muda belia terang tantang lagi. Kan? Lalu unta pun berjalan. Aisyah ni bila tengok untanya dah pergi bersemua, dia pun mengharapkan sebenarnya rombongan tu patah balik. Jadi Aisyah ni dia tak pergi mana-mana. Dia duduk situ. Dalam riwayat Aisyah duduk situ, dalam kitab kita tu sampai dia tertidur di situ. Sebab terlalu mengantuk nunggu rombongan tu nak datang balik. Dia pun tertidur. Bila mana dia tertidur di situ, tiba-tiba katanya di sini datanglah katanya wa kana Safwan bin Mu'attal yasiru wara'a jaishi yatafaqqadu da'i'ahu falamma wasala indaha waraha arafaha
fa anakha rahilatahu wa arkabaha min ghairi an yatakallamaha bi kalimatin summa sara yaqudu rahilata hatta lihaqqa bi jaishi. Safwan bin Mu'attal pun berjalan di belakang tentera kerana ditugaskan mengutip barang yang tercicir di jalan. Dalam formasi perang ni, ada orang yang duduk di tentera di depan, adalah tentera di depan. Di belakang ni dia ada tukang ngecek orang akhir. Dia ni tukang cek, kalau ada barang cicor dia ambil, bawa balik. Boleh jadi kadang-kadang lengan punya pasal tinggal lembin, tinggal pedang, boleh jadi benda apa tu. Kita punya pedang tinggal kan, kita pun sama kan, gemuk tinggal barang. Pergi rombongan tengok, tak percaya tu. Pakat habis dah turun, tengok loh, ada ninggel garam, ada ninggel kotok. Tidak pernah sih? Ke tak pernah? Ni medang. Kunci rumah pun ada tinggal tak tahu. Macam mana nak masuk rumah tak? Itu wali-wali lah ke. Saya ingat tu. Yang syok tu barang tu dah sampai ke Kedah. Bas tu dari Kedah. Assalamualaikum Ustaz, katanya. Yang orang bas telefon. Salam, ada apa je? Ni, garam dia pun tinggal, dia pergi petani. Pergi rombongan pergi petani, belilah garam petani. Garam petani sedap. Jadi bila pergi tu, tinggal lah. Garam tinggal, tasbih tinggal. Tasbih tu beli mahal. Beli kat petani, semua beli kat petani. Kawan kita pantang orang berjual. Beli habis tasbih, garam, semua bawa. Tinggal. Saya kata macam ni nak baju. Tak apa. Si set up pejabat nanti Ustaz mai Ustaz pergi ambil. Satu kerja nak kena pergi pendang. Nyarilah waktu tu ada kawan yang di Pendang tu, dia pergi ke Pendang, kawan-kawan di Pok Tepen ni lah, kirim dia pun bawa balik. Tidak, jadi tukang masak di sana. Jenuh makan garam. Tu pun tak tanya dia habis ke tidak beli garam tu, beli berkilo-kilo. Garam tu boleh buat baja elok, buat rendam kaki elok. Garam petani, garam kasong. Dia ada bendang, dia sedut air laut, dia masuk dalam petok, macam petok bendang. Tapi tu banjir tak tahulah tu kena ke tidak situ, tapi masuk dalam tu dan di bio tu sampai di naik bunga garam, baru ambil dan dijual. Memang lemak lah, lemak. Nak beza garam kita tu, sedap lagi garam dia. Untuk merasainya, jomlah ke petani. Baik. Taklah kak dah. Duduk lambat kan suruh berjalan. Tak. Kemudian Safwan ni tadi, dia kerja dia ngutip. Rasulullah tugaskan dia tu, bukannya dia kerja bandaran. Jangan pandai mereka pula. Untuk kata dia ni kerja macam orang majlis bandaran. Dia sadar tak? Dalam tentera, dia ada orang yang tugas dia untuk memastikan tak ada barang yang cicau. Kalau ada cicau, dia lah tukang ngutipnya. Kalau ikut logik, ni ikut logik kita. Aisyah kalau dibiar ke kalung tu pun, boleh je. Ni orang kata cerita Pak Sabit. Sebab apa? Dah tentu ada orang tukang ngutip. Tapi nak buat sabit, cerita nak buat sabit kan. Cerita nak beri jatuh hukum sini ni ada sabit sebab apa jadi macam ni. Bukan kata Sayyidatina Aisyah jahat, tak boleh. Dah Aisyah lah saja jadi kapitnah, tak boleh juga.
Kan? Sebab tiap-tiap satu benda yang berlaku pada ahli keluarga Nabi tu nak buat sabit hukum ya. Apa lahir pada cerita ni? Hukum qazaf. Tak, hukum qazaf. Tuduh orang berzina. Jadi bila Safwan ni dia dah kutip tengok ada Aisyah. Tak? Lalu Safwan bila mana dia tengok ada Aisyah situ, dalam riwayat mengatakan macam mana Safwan boleh kenal Aisyah? Tak. Sebab dia pernah tengok Aisyah sebelum ayat hijab. Maknanya isteri-isteri Nabi ni pakai purdah. Kan? Tu buat ulama' dia bahas masalah purdah tu panjang. Kan? Malah dalam kalau ikut kita mazhab Syafi'i ni, kalau ikut benar-benar mazhab Syafi'i ni, muka pun kena tutup. Kan? Tapi zaman sekarang ni dia dah jadi panggil apa ya istilah? Menjadi kebiasaannya ialah tutup muka tu bukanlah sebahagian kan, dan tak ada orang dah sangat. Cakap tengok muka kalau aurat tutup elok, orang pun tak ada rasa apa sangat lah. Habis kuat benda tengok berkenan macam tu je lah. Tak lebih daripada itu. Tak? Tapi kalau dia tutup muka, tu salah satu cara menepat dia sikit. Dan dulu betul ya orang duk rasa kalau tutup muka dia jadi ustazah. Jadi ni, tapi sekarang tak dah. Dia tak pakai purdah tapi dia pakai mask. Kulu kelo pakai mask. Kan? Orang perempuan. Kan? Nanti saya kata, baik pakai purdah je tu. Kan? Tapi baguslah juga korang dia tutup muka. Tak apa, tak kisahlah. Bukan salah dia kemas kulu kelo. Tidak. Kan? Cuma nak katanya, merata lah. Dia pergi sana sini pakai mask tu. Ada? Kemudiannya, dia kata, Aisyah ni, bila Man Safwan tengok Aisyah, terus dia sebut apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Istirja' dia. Ada? Sebab apa? Sebab terkejut. Macam mana boleh isteri Nabi ada kat sini? Bukan inna lillah ni orang mati je dah. Kan? Ada orang kita dia marah benar, kita nyebut inna lillah. Tak mati lagi katanya. Dia marah. Dah istirja' dia kan untuk orang mati. Semata-mata tak. Orang kena musibah, inna lillah. Orang sakit, inna lillah. Rumah kawan tu terbakar, inna lillah. Apa lagi? Sebutlah semua segala benda lah. Inna lillah belaka. Kenapa? Allah ada rezekinya, takdirnya. Begitu. Inna lillah. Dapat nikmat. Alhamdulillah. Kena balak. Inna lillah. Biasa. Okay. Orang kita dia cukup sensitif buat inna lillah ni bila orang sakit. Tak mati lagi kawan tu katanya. Dah inna lillah dah katanya. Ustaz apa Robi tu doa orang mati. Ya Allah, bila pula inna lillah tu doa orang mati. Kan? Kena geram ada. Dia kata kita nyebut inna lillah tu doa untuk orang mati. Tak berakil betul. Ada. Ada ke? Saya kadang-kadang bila mikir. Kabuk dia mengata kita doa orang mati ya. Bukan doa orang mati. Inna lillah tu adalah satu lafaz istirja' untuk kita melahirkan rasa orang panggil simpati dengan musibah yang berlaku pada dia dah. Untuk mengingatkan dia daripada Allah, dia datang pada Allah juga dia kembali. Ingat balik. Kita sama-sama beringat. Termasuk dia. Tapi sebut dia bagi penuh. Inna lillah. Tu je. Wa inna ilaihi raji'un tak sebut. Kan? Maka bila dia tengok gitu, dan Aisyah ni terkejut. Apa ni, dengarkan istirja' tu, kerana waktu Aisyah tidur tu dia buka purdahnya tu, buka. Dengar ada orang sebut istirja' tu, dia pun tutup balik. Ada yang kata Safwan kenal tu. Bukanlah maknanya
kena sebelum kalau dah macam mana boleh nampak muka kan ayat tu ni. Ni waktu dia tidur tu dia terbuka perdah dia yang menyebabkan nampak. Lalu apa Safwan buat? Maka Safwan pun tarik kenderaan dia dan dia suruhnya Aisyah naik kenderaannya. Dan dia pun suruh Aisyah naik, dan dalam riwayat mengatakan dia tidak cakap apa sepatah pun dengan Aisyah. Dia bawa sampailah bertemu dengan rombongan tentera. Sampailah bertemu dengan rombongan tentera. Bila sampai bertemu dengan rombongan tentera tadi, lalu mulalah cakap-cakap mulut jadi. Siapa yang buat ni? Kan dalam peristiwa perang Bani Mustalik ini orang munafik ikut. Ya. Orang munafik ikut. Bila orang munafik ikut, maka orang yang bawa cerita ni adalah kepala munafik, iaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia ni lah yang mula bawa cerita ni. Macam dia kata tu, fatahamuha bis Safwan. Lalu orang pun menuduhnya dengan Safwan, iaitu berzina. Wa tawalla kibral ifki Abdullah ibni Ubay, ra'isul munafiqin. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina musaddiqi wa mukazzibi lima ushi'a anha hatta nazalat ayatu bara'atiha bi suratin nur. Jadi bila mana orang panggil ayat apa ni, nampak je Safwan datang dengan Aisyah, sedangkan Aisyah duduk atas kenderaan, bukannya duduk belakang. Tahu? Dia nuntun dia. Tariknya kekang kuda tu dibawa sampai ke tempat tersebut. Sepatah haram tak bercakap apa ni dan kitab sebut. Tak? Tiba-tiba sampai orang Asia tak kata apa pun. Kan? Abdullah bin Ubay berkata, tengok tu cakap kita lah. Kan? Dia bawa mulut. Ini mesti Aisyah pergi buat berjahat dengan Safwan ni. Kan? Kenapa dia gamak sebutnya tu? Dia boleh buat cerita lah. Aisyah kan orang muda, anak dara. Kalau dara, ialah Nabi kahwin, Aisyah anak dara kan. Mesti cari. Sebut macam-macam. Tak gamak nak nyebut. Kalau orang lain kita gamak nak nyebut ayat-ayat tak sepatut sebut tu kan. Tapi bahasa mudahnya Abdullah bin Ubay sebut benda-benda Arabi tu lah. Tapi orang Arab sebut cara orang Arab lah. Kalau kita orang Melayu, cara orang Melayu buat cerita sedap mulut ni lah. Kan? Mau je Ustaz, kalau dah kulu kelo. Cumanya ulama bahas yang dikatakan afifah dalam masalah qazaf itu, adakah semua tuduhan dikatakan qazaf? Tu kena ambil perhatian sikit. Sebab banyak orang dia guna hujah tu lah, qazaf, tuduh zina. Tengok syarat lu. Kan? Tengok syarat qazaf lu. Antara syarat qazaf yang menyebabkan orang tu boleh dihukum qazaf, menuduh orang berzina, adalah bila mana dia meletakkan, dia letak orang ni, orang yang suci, orang yang baik, kan? Lalu dituduh orang tu buat benda ni. Contoh, ada seorang perempuan dekat kampung kita ke taman kita ke, bagus budak ni. Bertudung labuh, akhlak baik, perangai bagus. Tak pernah tengok lah dia tu keluar dengan jantan, kena angkut kulu kelo, pakai ketat-ketat sendat nak mampus semua, tak ada. Kan? Jumpa zahir semua elok. Ada orang kita kata budak ni apa? Bagus. Keluarganya pun bagus-bagus. Kalau keluarga tak bagus pun dia bagus budak .
Kan, berakhlak, cakap elok, manis, jumpa kat mana-mana pun itu rupanya. Kok lah dekat Taman Raya Mesra ni je, main Mesra pula dah. Seri Raya ni je dia Robi tu. Raya Mesra belakang sana kan. Kok lah dia Robi dekat kawasan kita ni Robi tu. Rupanya dak jumpa dekat Ipoh. Tak pernah jumpa kat Ayon elok pakainya. Lembut engkau kita. Jumpa dekat ni Kuala Lumpur, kebetulan nak Kuala Lumpur pun Robi tu apa orangnya. Tiba-tiba satu hari tu budak ni balik ada orang lelaki ngantuk. Contohlah, ni buat cerita nak pergi faham. Tapi budak ni kan duduk depan. Duduk belakang. Turun-turun dia pun angguk balik terus masuk kereta. Dan itu je sekali kita nampak. Tu kita pun buat cerita. Tangkut dia orang dah. Contoh. Tah dara tah hidup. Dia mula ayat tu dah. Tah dara tah hidup ni apa sebut? Apa makna? Yang lagi sedap tu pula, tengok pula kebetulan nak jadi cerita 2 kali-kali pula nampak. Orang ngantuk. Orang lain-lain pula. Rupanya kawan tu ngambil Grab. Kita pergi buat cerita. Maka kita telah menuduh perempuan yang baik buat benda jahat. Buat benda jahat ni kalau saya kata keluar orang lelaki tu tak tuduh zina lagi. Kita kata entah ada darah tu hidup lah tu. Bertukar-tukar jantan tengok tu. Bertukar-tukar jantan tengok tu katanya. Tah darah, tah hidup. Tah tak ada dah darah. Apa maksud kalau dah tak ada darah walaupun double meaning? Tak ada darah dah kena setubuh lah. Kan? Ada kita kata budak ni dah berzina. Maka waktu itu kita dianggap telah melakukan qazaf. Tapi kalau budak tu Allah pakainya teruk, apanya teruk, perangai buruk. Tengok megang laki pun tak ada segan silu. Maka itu tak dipanggil afifah sebab dia tak menjaga kesucian diri dia. Dia tak menjaga akhlak diri dia. Kalau orang kata ustaz baju teruk kan syarat ialah, tapi tengok jumpa laki berpeluk tanpa berpeluk relax motor ni bukannya duduk 16 inci ke belakang. Rapat lagi boleh. Sampai laki tu duduk laraga. Kan? Lepas tu pula tengok ustaz, kerak ni ustaz nampak dia pergi jumpa ni bomo. Kan? Kalau buat syawahid ni boleh tak ustaz? Syawahid ni apa? Dia buat macam ni. Contoh. Kalau ada orang lelaki ni, dia nakil-nakil. Dia tengok perempuan tu, dia tengok cara bentuk badan perempuan tu, dia tahu dah. Ni tak ada ni. Tu pun tak boleh kak. Tapi kalau dah memang dia tak afifah, dia sendiri tak menjaga kehormatan diri dia, maka itu tak jadi qazaf. Tak jadi qazaf sebab dia yang buka ruang fitnah. Ada pun Sayyidatina Aisyah? Tak ada pun. Dia duduk belakang, Sofwan tarik. Sofwan tunduk je kepala. Tak cakap apa sepatutnya. Tapi disebabkan, ni kata orang munafik. Kan? Lalu dia pun bawa cerita. Dia bawanya cerita yang dikatakan bahawa Aisyah ini telah berzina. Baik. Bila kena tuduhan opini ni, orang kalau kena tuduh, kena fitnah ni, dalam riwayat sebut Aisyah ni jatuh sakit. Kerana nanggung cakap mulut orang ni sampai jatuh sakit. Dengar laban orang. Mu tahu tak? Kamu tahu tak? Udah. Sampai sakit Sayyidatina Aisyah kerana ayat kamu tahu tak? Kalau kita pun orang tuduh benda-benda tak ada
Sakit. Oh, tak payah orang tuduh kita. Orang tuduh anak kita pun cukup lah. Kadang-kadang boleh sakit kita. Dan kena panic attack lah, apa semacam lah. Ada. Maka katanya waktu itu, tapi bila mana Aisyah sampai jatuh sakit ni, kan? Dan dia sendiri pun tak tahu pun. Tak. Cerita tersebut. Hanya duk sembang je. Malah Nabi ni sampaikan Nabi hanya datang jenguk. Tanya abah, balik. Macam mana sakit? Betul lah, dah. Tak ada Nabi tanya beria. Sebagai layaknya seorang suami tu tak ada. Macam kita tanya orang sakit lah. Betul lah. Encik sakit, saya jumpa. Macam mana encik? Sihat lah. Betul lah Ustaz. Macam tu. Kalau kita tanya bini, kita takkan tanya orang itu. Ada bila lelaki kita tanya tu, apa? Okay. Sihat lah? Tak ada. Apa nak gajuk gaduh dia lelaki bini juga. Mesti tanya elok, lembut je bunyi ya dah. Tapi kalau orang lain takkan dia nak tanya lembut-lembut, kecuali memang dia miang. Itu lain. Tak. Kadang-kadang tak faham dengan orang. Dia kan ada orang jenis macam tu Mungkin dia ke. Jenis saya susah sikit nak bersangka baik jadi jenis apa tu? Jenis limit tengkuk ni cukup tak percaya sikit. Dah. Kasut cakap kasut. Biasa dah lah. Sihat encik? Sihat. Alhamdulillah dah. Sihat encik? Sakit macam mana? Kalau tanya sakit macam mana pun, tanya elok-elok dah. Dia melembik tengkuk. Ngobek ni jangan. Kan? Maka Sayyidatina Aisyah pun bila sakit dia makin teruk, dia pun minta izin nak balik ke rumah apa nama tu mak dia. Rupanya orang yang turut menyebarkan cerita bahawa Aisyah ni buat benda jahat ni adalah salah seorangnya namanya Ummu Mitsah binti Usasah. Jadi dia keluar dengan Aisyah keluar dengan dibawa oleh Ummu Mitsah untuk qada hajat. Dan waktu tengah jalan tu tahu macam mana Ummu Mitsah ni dia tersepak batu. Bila dia terseradung, dia terus kata celaka Mitsah, dia kata. Dia marahnya anak dia dilaknatnya anak. Sampai Aisyah tegur. Aisyah kata, kenapa kamu pergi mencaci lelaki yang ikut perang Badar? Lalu kata Ummu Mitsah, apakah kamu tidak dengar apa yang mereka katakan? Mereka kata apa? Kata di di Aisyah kepada Ummu Mitsah tadi kan. Lalu Ummu Mitsah ni dia cerita, bukan Ummu Mitsah yang bawa cerita ni, anak dia Mitsah tu sendiri. Mitsah ni yang bawa cerita kata Aisyah ni berzina antara orang yang ikut cakap sama. Dia ni Islam, dia bukan munafik, dia terikut-ikut. Ni kata ada orang jenis orang itu. Kan, dia pun terikut-ikut rentak tu. Lalu dia pun menceritakanlah semua tu. Ummu Mitsah ceritalah. Sebenarnya dia duk kata kamu berjahat dengan Safwan. Kamu tak tahu kan Aisyah? Orang Aisyah tak pernah tahu sebelum ni. Dia heran apa Nabi lebih kurang je melayan dia. Maka dia pun ambil izin, minta izin kepada Rasulullah untuk balik ke rumah ayahnya. Bila sampai di rumahnya, Aisyah pun tanya kepada mak dia apa tentang orang ngutuk orang kata tu.
Lalu kata dia maknya, sabarlah wahai anakku. Demi Allah jarang sekali wanita yang menjadi isteri seorang lelaki yang punya banyak isteri, kemudian sangat mencintainya, yang tidak banyak dibicarakan orang. Nah, maka katanya, adakah benar orang duk cerita itu? Lalu mak dia pun kata, ya, orang duk cerita-cerita kata untukmu. Benda tu sabar je lah, ujian Allah pada kamu. Itu kata dia, mak dia. Lalu Nabi ni, bila dah jadinya ni, Nabi pun sebenarnya taklah kata percaya bulat-bulat. Nabi pun confused. Masa mudahnya confused lah. Nah, lalu Nabi pun bertanyalah kepada Usamah bin Zaid. Antara itu cucu angkat Nabi sendiri. Dia kata, wahai Usamah, macam mana pandangan kamu? Macam mana pandangan kamu? Lalu apa kata Usamah? Usamah ni orang yang Allah Ta'ala, ialah memang layak lah jadi cucu angkat Nabi tu. Dia kata, ahluka wala na'lamu minhum illa khaira. Keluarga kamu ya Rasulullah, kami tak tahu melainkan baik-baik dia. Tak tahu. Orang duk ngata-ngata tu kami tak tahu. Yang kami tahu, Aisyah ni orang baik. Tu je ayat. Tapi Sayyidina Ali lain pula. Itu Sayyidina Ali, dia menantu Nabi kan. Dia kata Rasulullah, orang perempuan ni, dia telah menyebabkan Allah tidak mempersempitkan diri kamu. Wanita selain Aisyah ni ramai lagi Rasulullah. Tanyakan ke banyak lagi. Maka kata Aisyah, kata Ali lagi. Ali kata, kalau nak tahu juga Rasulullah tentang Aisyah, tanyalah kepada hamba perempuan kamu yang menjadi orang yang menjaga Aisyah ni, yang khidmat dengan Aisyah ni. Lalu Nabi pun bertanyalah kepada Barirah, nama hamba perempuan tu. Nabi tanya kepada Barirah. Dia kata, hai Barirah, apakah ada benda yang meragukan kamu sepanjang kamu duduk dengan Aisyah? Lalu apa kata Barirah? Apa kata Barirah? Lalu kata Barirah kepada Rasulullah, dia kata, demi Allah yang telah mengutus kamu dengan membawa kebenaran, aku belum pernah melihatnya melakukan sesuatu pun kemudian aku memejamkan mata daripadanya. Hanyalah ia adalah gadis yang masih remaja. Ia tertidur melupakan rotinya, lalu datanglah burung yang kemudian langsung memakan rotinya. Dia nak kata apa? Aisyah tu tak ada apa pun, buruk. Eloknya Aisyah tu. Dia umpamakan orang yang tertidur sampai terlupakan roti. Nak ngatakan lurus sampai burung boleh makan roti tu punya, sebab budak muda. Tapi tak adalah perangainya yang menjelekkan, tak ada. Perangai buruk, akhlak buruk tu tidak ada pada Sayyidatina Aisyah. Tidak ada sama sekali. Itu kata Sayyidatina Barirah. Lalu Rasulullah SAW, bila Rasulullah dengar orang panggil penyaksian itu, maka Rasulullah pun jumpa dengan Aisyah. Ketika itu, Nabi sebelum jumpa tu, dalam kitab ni dia cerita, Nabi naik mimbar. Nabi berkata, sesiapa yang memaafkan aku terkait seorang lelaki telah menyakiti keluargaku. Demi Allah, yang aku ketahui isteriku adalah orang yang baik. Namun orang-orang menyebut seorang lelaki yang aku ketahui dirinya orang yang baik, tidak pernah ia menemui keluargaku kecuali bersamaku. Sa'ad bin Mu'az berkata, akulah yang akan memaafkan engkau daripadanya. Apabila ternyata ia daripada kabilah Aus, pasti aku penggal kepalanya.
Namun apabila ternyata ia daripada saudara-saudara kami daripada kabilah Khazraj, lalu engkau memerintahkan kepada kami, nescaya kami akan laksanakan perintah. Lalu kata Sa'ad bin Ubadah daripada Khazraj, Aus Sa'ad bin Mu'adh. Dia kata, engkau dusta. Demi Allah, engkau pasti tidak akan membunuh dan tidak mampu untuk membunuhnya. Seandainya ia dari golonganmu, kau pasti tidak senang bila dia dibunuh. Lalu bertekak demo ni. Aus dengan Khazraj dah bergaduh sama-sama demo. Dah. Sehingga kan Rasulullah pun turun daripada mimbar dan menenangkan mereka semua. Kemudian barulah Nabi pergi jumpa Aisyah, dan Nabi tanya. Dia kata, wahai Aisyah, sebenarnya telah sampai berita kepadaku mengenai diri kamu melakukan hal sekian. Kamu buat jahat dengan Safwan sekian. Sekarang ni katanya, seandainya memang kamu tidak bersalah, nescaya Allah akan membersihkanmu. Bila mana kamu telah melakukan sesuatu dosa, tapi sebaliknya, ayat lapik. Kalau kamu tak bersalah, Allah Ta'ala akan membersihkan kamu. Tapi kalau kamu buat dosa, minta ampunlah pada Allah, istighfarlah pada Allah, akuilah perbuatan itu kepada Allah. Ya. Lalu menangis Sayyidatina Aisyah. Sampai Sayyidina Abu Bakar dengan mak dia kata, jawablah apa yang Rasulullah tanya tu. Ya. Lalu apa jawabnya? Ya. Lalu dia berkata kepada orang tuanya dah. Aisyah suruh mak ayah dia jawab. Lepas tu mak dia kata, kami tak tahu nak jawab apa. Maka kata Aisyah, sesungguhnya demi Allah yang telah mengetahui bahawa engkau mendengar berita tersebut sehingga aku terpengaruh olehnya dan mempercayainya. Seandainya aku katakan kepadamu bahawa aku tidak bersalah, nescaya kamu pun tak akan percaya pada aku. Seandainya aku mengaku kepada kamu bahawa aku telah melakukan sesuatu perkara, sedangkan Allah mengetahui bahawa aku tidak bersalah, nescaya engkau percaya kepadaku. Demi Allah, aku tidak menemukan sesuatu perumpamaan yang kukuh, perumpamaan yang kukatakan kepadamu, kecuali sebagaimana ayah Yusuf ketika mengatakan, maka kesabaran yang lebih baik itulah, ayat surah Yusuf ayat 18 tu, dan Allah sajalah yang dimohonkan pertolongan dan terhadapnya apa yang kamu ceritakan. Kan? Jadi bila tu Aisyah cakap macam tu, Aisyah pun nak pergi tidur balik. Rasulullah duduk situ. Sampailah akhirnya turun ayat dari surah An-Nur ayat 11 sampai ayat 21 yang menceritakan tentang bahawa Aisyah tidak bersalah. Lalu Rasulullah ni bila ayat ni turun, kan? Bila ayat ni turun, Nabi pun seronok tak terkira. Fafariha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa basharaha bi bara'atiha wa amara bi jildi man saraha bi ifki samanina jaldah wa kanu salasata wa hum Hamnatu bin Jaish wa Mistatu ibnu Usasah dan wal Hasan bin Sabit. Lalu Nabi SAW bila mana turun ayat ni, Nabi syok, seronok tak kira dah. Lalu Nabi pun pergi jumpalah Aisyah, beritahu ayat ni turun sekian-sekian membersihkan kamu. Maka pada ketika itu mak Aisyah kata, bangunlah dan ucaplah terima kasih kepada Rasulullah. Lalu apa jawab Aisyah? Tidak, wallahi, aku tak terima kasih kepada Nabi. Aku tidak akan berterima kasih kepada selain daripada berterima kasih kepada lain daripada Allah. Melainkan hanya aku terima kasih kepada Allah je yang telah membebaskan aku. Tu orang perempuan je panggil pula. Betul ke dia? Dia kata normal lah. Dia kadang-kadang nak marah. Kan? Sifat
Aisyah ni antara isteri yang kuat cemburu kan. Biasa tu, normal. Jadi kita nak kata apalah Aisyah orang hajar dengan Nabi dah. Nabi tak pernah terasa, kita pula lebih-lebih. Apa? Sebab kadang-kadang tu kalau orang kata orang perempuan ramai marah saya pula. Kan benda kan? Kadang-kadang sebab perut kan. Sebab nasi je dia boleh cakap pun. Dia seorang je lelaki. Betul. Nak kata apa? Kan? Sebab saya kadang-kadang ada kawan-kawan duk bergaduh. Bukanlah gaduh apa. Bukan kata kita bagus sangat. Dok ke? Kita pun saya apa mudah dengan orang kat kawan dia. Allah. Mika duk marah kat orang rumah Mika. Buat apa? Bini ustaz pun sabut perut. Ni bini Mika pun. Sabut perut ni apa? Yalah orang perempuan. Kadang-kadang elok je lah pun. Tiba-tiba diam. Nak kata apa? Anggut sendiri sudah. Semua pernah buat tu. Tiba-tiba. Ya kan? Malam kan. Elok je bang rumah. Lepas tu kita ceritalah. Rumah tu dulu. Cerita rumah saya tu lah. Dulu macam ni. Dia boleh buat lengih tau. Dia buat lengih tiba-tiba. Dia tak faham. Kita pun cerita lah semangat sikit. Nak pergi faham tu. Sambil-sambil duk cerita. Dah diam. Betul elok balik. Kenapa? Dapat ABC. Elok balik. Biasa lah. Nak kata apa? Susah. Gaduh. Mesti sudah tak selesai masalah. Tak? Gaduh boleh lah. Gaduh kadang-kadang betul ke. Orang perempuan ni satu hal ke. Dah suami tu diam. Dia pergi paksanya kawan tu menjawab tu. Puan dia juga. Jangan ingat. Lelaki tu diam. Dia kalah dah. Malah nak bercakap je. Dia nekan je. Diam siapa? Jawab lah katanya. Baik. Nanti jadi punca perang. Lelaki pula je tak sabar. Tak sabar bercakap. Perang. Terkeluar benda yang tak sepatut keluar. Kan? Lepas tu lagi satu lah. Nak melawak dengan bini ke kali ya sekali teringin pun tak payah lebih-lebih ingat. Kadang-kadang dia nak kahwin kan. Boleh. Bukan kata tak boleh nak kahwin. Hak dia nak kahwin kan. Pisah lebih-lebih ingat. Sampai pergi cakap depan orang jatuh air muka bini. Itu masalah. Kan? Saya selalu je nyebut. Saya selalu je melawak rumah saya. Saya berani je melawak. Tapi orang rumah saya mudah saya kata. Orang lelaki kalau dia riuh bab itu, maknanya dia tak berani. Yang bahaya diam. Tahu. Senyap-senyap je tahu-tahu. Ni siapa pula? Kan? Ada seorang kawan saya dah ustaz. Kan? Masa pernah datang taklim kot sekali. Dia senyap-senyap je. Tiba-tiba dia hantar gambar. Saya ni tahu dia dah kahwin. Tahu saya fikir apa mula-mula. Dia bercerai ke dengan bini dia lama? Kan? Terfikir itu. Dia khabar saya. Nak khabar kat entah ni. Hak ni nombor 2 katanya. Saya tak tanya pun. Saya cekbut hati seseorang bila tengok gambar tu. Dia hantar. Bukannya saya pergi cari gambar ke jumpa tak. Dia hantar sendiri. Ni nak ngabar nak maklum kat entah ni. Ni Zaujahna nombor 2 katanya. Saya pun jawab balik. Macam mana? Nombor 1 okey. Nombor 1 okey. Yang tak okey bini orang lain katanya. Kan? Biasa tu. Kan? Dia kata pergi berjawab. Tak selesai masalah. Mana bini dia okey. Bini orang lain tak okey. Kadang-kadang betul juga. Kan? Macam ada seorang ustaz lagi. Ustaz juga semua cerita ni. Bini ustaz tu okey. Yang tak okey adik ustaz. Kan? Adik lelaki tu kalau adik perempuan tak okey, gagah lagi cerita. Adik lelaki marah no. Apalah abang ni kahwin dengan seorang. Tak. Lah bini dia okey lah. Rupanya ustaz tu waktu nak kahwin dengan bini nombor 1 dia khabar apa? Kalau saya nak kahwin dengan seorang boleh tak? Sebelum kahwin tu dia tanya dah. Bini tu kata nak kahwin lah. Dah. Yang kita pula merayan. Pada saya mudah. Dia kahwin lagi bagus. Pada dia pergi angkut anak dara orang, betina ni janda apa semua tak tentu pasal nikah tidak buat benda jahat, mana lagi teruk. Sebabnya kadang-kadang kena faham benda-benda apa tu. Tapi biasa tak. Aisyah pun Aisyah dia jawab Nabi. Dia kata apa?
Mak dia kata suruh minta maaf Nabi. Berterima kasih kat Nabi. Dia kata terima kasih kat Nabi. Buat apa? Yang bersihkan aku Allah. Sebenarnya dia taram tu. Sebab Nabi macam seolah-olah Nabi tak percaya. Tapi yalah, macam cara Nabi bercakap tu macam Nabi percaya pula cakap orang. Kalau kita pun ngang juga kan. Normal tu sebab Aisyah juga adalah manusia. Kan? Cuma Nabi tak percaya pun, tapi Nabi ialah berhati-hati, ihtiyat. Adakah kita kata Nabi seuzon dengan isteri? Tak boleh. Kan cakap Nabi tu berlapik. Kalau kamu tak salah, Allah akan bersihkan kamu. Kalau kamu buat, kamu istighfarlah pada Allah. Kan? Tu husnuzon. Apa husnuzon? Ihtiyat, berhati-hati. Sebab ada orang dia faham husnuzon, ihtiyat tu husnuzon. Macam contoh ada orang nak kahwin. Kan? Kita kata semak dulu laki ni. Kenal kat mana? Kawan sekolah ke? Tidak. Apa tu, orang tolong buat kira ke? Tidak. Ada siapa-siapa kenal ke? Tidak. Dia jumpa kat mana? Jumpa kat Facebook. Jumpa kat mana? Jumpa kat Instagram contoh. Jumpa kat mana? Tak salah pun jumpa-jumpa kat situ tu, tak salah. Kan? Nak kata rezeki dia, mana tahu kan? Nak berjodoh. Tengok-tengok ke Facebook, kenyit-kenyit mata jadi. Cuma biarlah kenal. Siapa keluarga dia? Pergilah tengok dulu. Budak ni betul benar ke lapanya. Kan? Bila kita cakap orang itu, kadang-kadang ada orang ni kata apa? Saya pernah nasihat orang, dia nak kahwin. Saya kata, tengok dulu, jangan terus-terus nak kahwin. Kamu kenal kat mana? Kenal kat sekali-sekali tempat. Tanya dulu, pergi tengok dulu, pergi cari dulu, selidik dulu, betul ke tidak. Tengok-tengok, budaknya malas kerja. Lepas nyari tak kahwin. Kalau dah kahwin, Al-Fatihah. Tapi kalau yang malas kerja tu perempuan, tak apa lagi. Orang-orang dia duduk rumah tu, masak, kok malas ke masak, boleh juga lebat benda lain. Kalau lelaki malas kerja, saya bukan tak nak kerja. Saya dah beritahu jangan kerja orang rumah. Jangan kerja orang rumah. Jadi orang berfikir tu Ramli. Tidur. Lalah, kopi minum pakai arang. Allah. Sebut kopi minum arang baru teringat susu anak tak berbeli. Dia beli sekejap. Tak apa, dia boleh minum susu adik. Kemudiannya Nabi pun bila dah sampai berita ni, Nabi pun terus isytiharkan siapa yang bawa mulut tadi. Termasuklah Miqsah dan juga Hammanah dan juga Hasan bin Sabit. Malah sebelum peristiwa itu Sayyidina Abu Bakar ni adalah orang yang menafkahkan Miqsah ni. Sebab dia khidmat pada Abu Bakar pun ni. Abu Bakar beri belanja selalu. Abu Bakar marah ni. Sampai Abu Bakar kata, aku takkan bagilah orang macam ni. Bawa mulut. Sampai turun ayat. Jangan buat macam tu. Surah An-Nur ayat lepas tu. Ayat 22. Cerita tegur. Jangan kamu pergi putus. Walaupun orang tu buat jahat dengan kamu pun semua. Tak? Allah ampun. Dengan sebab dia dihukum, Allah ampun. Lalu Abu Bakar pun bagi balik. Nak ceritanya apa? Orang munafik tak kena pula saya. Sebab dia orang munafik. Yang Nabi hukum ni semua orang-orang yang beriman. Tak kena. Dan dia buat mulut kan. Dia Abdullah bin Ubay ni dia tak cakap banyak. Dia cakap sekali je. Itu masalah. Pak sekali. Punca dia. Tapi orang lain tu cakap. Saya jumpa orang, kan dia ada jenis orang jenis tu. Cakap kat seorang. Orang ni tolong bawa mulut Jumpa orang ni. Kau tahu tak kau? Jumpa orang ni kau tahu tak? Udah lah. Kau tahu lah, kau tahu tak? Kau tahu tak? Kau tahu tak? Tak. Semua tahu. Dia macam orang tahu Abdullah bin Ubay ni munafik. Tapi macam mana orang percaya cakap dia?
Dia bukan semua tahu. Oh. Yang ni bukannya dia kalangan kibar sahabat. Dia tak isytihar. Nabi tak isytihar pun. Tapi Nabi tahu. Itu sebabnya waktu dia mati, tak ada hadis kata sahabat-sahabat tak pergi semayang. Nabi tak pergi. Bukan kata semua sahabat tak pergi, tak. Bukan kata semua orang Madinah boykot semayang Abdullah bin Ubay. Tak. Nabi tak pergi. Dengan Umar. Dan beberapa sahabat yang tahu. Kan Nabi nak pergi juga. Abdullah bin Ubay mati, Nabi nak pergi semayang. Kan? Lalu Umar kata, buat apa pergi semayang? Bapak munafik. Nabi kata, kan Nabi ada hujah panjang Nabi hujah tu. Lalu Umar kata, tak payah pergi ya Rasulullah. Rasulullah nak pergi ke? Elok nak pergi, turun dekat Jibril. Tak bagi ayat semayang atas Abdullah bin Ubay, ketua munafik. Orang munafik. Tak boleh. Tu yang kata ulama ni, Umar ni, tu Nabi sebut tu tak salah. Kalau ada lagi lah Nabi lepas aku, Umar lah Nabi. Bukan sebab Nabi mendewa ke Umar ke apa, tak. Kelebihan Umar ni, kebanyakannya ada satu kitab tulis Muwafaqat Umar. Muwafaqat dengan Al-Quran. Apa Umar sebut, ayat tu turun. Contoh tawanan perang Badar, cerita jangan semayang orang munafik. Banyak ya. Kan? Ayat yang bertepatan dengan permintaan Sayyidina. Wallahu a'lam bissawab. Nanti kita sambung orang Khandaq. Yang kena sebab aku kali yang tiga ni mau Islam. Sahabat Nabi belaka tu. Hasan bin Sabit, dia tukang syair Nabi. Tukang baca syair. Kan? tak mati dia Ustaz ya. Dah. Sebab Islam ni tak mati orang. Macam ni Ustaz. Sebab Islam ni, sebab cara Islam ni, bukan sebab Islam, sebab cara Islam. Bukannya menyakitkan orang. Sebabnya sekadar sebab. Sekadar sebab. Nah. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allimna, rabbi 'allimna allazi yanfa'una, rabbi faqihna faqih ahlana wa qarabati lana fid dinina malaktu unsa wa zakar. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Siapa dah masuk klinik Fatihah boleh pilih lama. Boleh telefon kat sini bulan depan. Siapa ni? Isteri Ustaz Akif. Oh, untuk muslimat. Dia rupanya jurulatih utama dia